Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pengguna zone test, okey, 368G. Ini adalah zone test 368G yang sober dia adalah standard, nampak? Yang standard. So kita nak tukar pada Ohlin. Jadi saksikan video ni sehingga habis bagi mereka yang nak tukar lah ya, yang suspension lebih baik. Okey. Ohlin IC dia. IC ni. Mana dia lebih tinggi kan? Sama tinggi dah 405. 405 untuk IC. Ohlin untuk IC. Oh, abang ambil punya yang tinggi Okey, tengok Ohlin. Ke harga macam mana tadi? Harga PM. Oh. Sekarang ni seller tak berani nak bagi tahu lah. Dia pun tak berani nak bagi tahu harga, nanti orang kecam. Kenapa sana murah sampai ni mahal lah? Sana ni murah mahal lah, payah. PM tepi. Barang ada lagi ke? Habis ni lah ni. Ha? Awal bulan dah sampai. Awal bulan Awal bulan Awal bulan. Olin. Ini dalam kotak ni Ni ori bukan Oling. Bukan Olina. Olina, bukan Olina tengok Awal ni. Olin Tapi yang Thailand ni Thailand. Dia bagi yang spring yang lembut tapi keras tu. Ni pasang awak. Untuk 368G. B1 B2 boleh masuk sama Sama. Sama je. Low seat apa ni, high seat. Untuk IC. Sama je. Cuma harga je mungkin tak sama. Harga mungkin tak sama. Sikit je ni. Siapa yang ada rasa ada duit terlebih sikit boleh pakai Ohlin. Popender pun ada. Okey, lagi. Popender harga murah sikit. Okey dah. Tapi ni untuk Ohlin Ohlin pakai high end terus tak perlu lagi popender, Ohlin terus. Mari tengok sikit material dia bagi orang yang mungkin nak tengok kan. Ni spring untuk yang ni Spring comfort dia ni. Comfort Ni naik seorang je. untuk seorang Yang biasa tabung ni ada fungsi Ribon dia. Buat ni berapa klip Tu lagi ori Ohlin 3 plus Empat dah sekarang. Dekat 4,000 dah. Oh. Apa-apa pun kena PM lah ya. Stok ni. PM. Dia bagi tahu harga naik lagi. Naik lagi. Yang ni awal bulan ni. Oh. Dia tak bagi harga lagi tapi dia bagi tahu siap harga dah naik. Barang sampai baru dia bagi harga. Ada warranty lagi, kad warranty. Stiker dia bagi ke Ohlin. Warranty ni apa ni? ZO 509. Berkotak-kotak. Okey. Apa-apa datang ke Prima Sarjana Kajang. Lupa nama tadi. Muncul. Muncur. Luncur ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, setelah kita siap pemasangan, kita nak setting sikit mengikut berat badan owner ni kasih cun-cun. Barulah mantap kan. Okey, untuk mendapatkan suspension yang terbaik, pastinya kita kena labur jugalah segi sober belakang ni dan juga fork. Jadi pastinya bila kita dapat setting, dapat suspension yang bagus untuk motosikal kita, pastinya lebih best lah kita bawa motor kita kan. Okey, setakat ini dulu berkenaan dengan suspension Ohlin bagi pengguna zone test 368G. Baik, semoga jumpa lagi, video saya akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.